Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Syahmi bin Muhammad Shah. Nombor metrik 077889 daripada kos ISM Usuluddin SEM 4 kelas 4A. Dalam video ni saya akan menerangkan tajuk yang saya pilih. Tajuk yang saya pilih adalah Mubadi'u Ilmu Mantiq, yang bermaksud pengenalan terhadap ilmu mantiq. Okey, tanpa membuang masa, kita pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu ta'rif mantiq. Dari segi lughah, al-mantiq mushtaq min natkhun wa huwa masdar maimi wa ma'nahu al-kalam ay takallam bi sautin wal huruf ta'rifu biha al-ma'ani. Okey, maksud dia kat situ adalah dari segi bahasa, perkataan mantik berasal daripada natikhun, yang merupakan masdar mimi, kata terbitan yang bermula dengan huruf mim, dan maknanya ialah pertuturan, iaitu bercakap dengan suara dan huruf-huruf yang dengannya dapat difahami makna. Okey, dari segi istilah pula adalah alat qanuniyah ta'simu mura'atuha az-zihnu anil qata' fil fikri, yang bermaksud dari segi istilah, secara istilahnya, mantik ni ialah alat yang bersifat peraturan yang dapat memelihara akal daripada melakukan kesalahan ketika dalam berfikir. Okey, yang kedua, mawdu'ah. Mawdu'ah ni al-ma'lumat at-tasawwuriyah at-tasdiqiyah wal istidlal min haitsu innaha tawsil ila majhul at-tasuri wat tasdiqi. Okey, yang ketiga, bahagian yang ketiga adalah faedah. Faedah mempelajari ilmu mantiq. Faedah mempelajari ilmu mantiq ada banyak. Kat sini saya hanya terangkan 6 saja. Okay, saya akan memberi maksud satu-satu faedah ni. Yang pertama, keupayaan untuk mendirikan hujah dan bukti. Yang kedua, membezakan antara yang betul dan salah dalam melakukan sesuatu pandangan, dan dengannya dapat diketahui yang benar daripada yang batil dalam kepercayaan. Maksud yang ketiga adalah melatih dan mengembangkan kekuatan pemikiran dalam diri seseorang melalui latihan dan pembiasaan dalam kajian menggunakan kaedah penalaran dan istinbat, iaitu kaedah pengeluaran hukum, serta memahami tempat-tempat ada silap dalam penghakiman akal dan mengenal halah-halah yang digunakan oleh golongan yang menyesatkan dalam perbahasan dan dialog mereka. Maksud yang keempat adalah membina dalam diri seseorang itu kebolehan untuk mengkritik, menilai idea, membuat perbandingan antara pandangan dan menghukumnya sama ada sempurna ataupun kurang. Maksud yang kelima, keupayaan untuk meyakinkan dan mengemukakan hujah dan bukti yang apabila disusun secara logik dan akan selari dengan akal manusia dan fitrah manusia. Yang keenam, terakhir, memelihara fikiran daripada kesalahan dalam berfikir, sebagaimana ilmu nahu memelihara lidah daripada kesalahan dalam percakapan. Okey, bahagian yang seterusnya adalah nisbah ila ghairuh minal ulum, yang bermaksud hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Maksud di sini hubungan ilmu mantiq dengan ilmu yang lain. Ilmu mantiq bersifat umum, sifat kulli, berbanding dengan ilmu-ilmu lain, kerana ilmu yang paling tinggi dalam syariat ialah ilmu kalam, dan ilmu kalam itu sendiri bercabang daripada ilmu mantiq. Ini kerana intipati yang terdapat dalam ilmu kalam ni ialah istidlal yang khusus berkaitan dengan Allah Ta'ala dan para Rasulnya, manakala ilmu mantiq membincangkan tentang istidlal secara mutlak tanpa terikat kepada topik yang tertentu. Oleh itu, ilmu mantiq ni dia bersifat lebih umum. Okey, yang seterusnya ialah wadihah, yang bermaksud pengasas.
Aristotle yang juga dikenali sebagai Al-Muallim Awal, iaitu guru yang pertama, telah hidup pada zaman Zulqarnain. Manakala orang pertama yang membukukan ilmu ini dalam Islam ialah Al-Farabi, yang terkenal dengan gelaran Al-Muallim As-Sani, iaitu guru yang kedua. Yang seterusnya adalah istimdadah, yang bermaksud sumbernya. Okey, ilmu mantik ini sumber dia berasal daripada akal. Yang seterusnya hukmuhu, hukum dia. Dia ada 3 hukum kat sini. Hukum yang pertama haram menurut pandangan Ibnu As-Salah, An-Nawawi, Imam As-Suyuti dan Ibnu Taimiyah. Hukum yang kedua harus menurut pandangan Imam Al-Ghazali dan Imam As-Sanusi. Dan hukum yang ketiga juga harus bagi orang yang yakin dengan ketepatan pemikirannya dan memiliki kefahaman yang kukuh terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Inilah pandangan yang terpilih. Maksudnya inilah pandangan yang terbaik. Okey, yang terakhir ialah masalah. Okey, ilmu mantik ni terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama tasawur, yang kedua tasdik dan yang ketiga istidlal. Okey, yang pertama adalah mabahas at-tasawur. Ia mengkaji lafaz-lafaz dari sudut makna, logiknya dan jenis-jenisnya, bukan dari sudut bahasa ataupun dari segi sudut nahu. Okey, yang kedua mabahas at-tasdik. Ia mengkaji pernyataan-pernyataan logik dari sudut jenisnya dan ukuran untuk menilai kebenaran atau kepalsuannya. Yang ketiga mabahas istidlal. Ia mengkaji istidlal dari sudut jenis-jenisnya, kaedah-kaedahnya serta nilainya dalam pemikiran manusia. Yang dimaksudkan dengan istidlal ialah perpindahan akal daripada pernyataan yang telah diterima sebagai benar atau sahih kepada pernyataan yang lain yang berkait rapat dengannya, iaitu menyimpulkan perkara yang tidak diketahui berdasarkan perkara yang telah diketahui. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.